Buat sahabat-sahabat mu'alaf di luar sana, dengarkan ini baik-baik. Solat tarawih tapi belum solat isyak, hati-hati, kerana tarawih itu tidak dikira. Untuk solat sunat tarawih ada satu syarat wajib, iaitu mesti solat isyak dulu baru solat sunat tarawih. Sebab tarawih ini solat sunat yang ikut solat isyak, bukan solat sunat yang bebas ikut masa. Kalau belum solat isyak tapi kita terus solat sunat tarawih, tarawih itu tidak sah. Untuk sahabat-sahabat mu'alaf tak tahu itu biasa. Yang penting belajar dan betulkan. Ingat, isyak dulu baru tarawih. Sharekan video ini untuk manfaat pada mu'alaf-mu'alaf yang lain. Moga-moga menjadi amal jariah buat korang. Dapat